Korang fikir ini AI ke? Burung ni memang betul-betul wujud. Nama dia burung jambul diraja atau dalam English dipanggil Royal Flycatcher. Burung kecil ni hidup dalam hutan tropika Amerika Tengah dan Amerika Selatan, terutama kawasan Amazon. Walaupun saiz dia kecil je, rupa dia memang luar biasa. Bila biasa tengok, burung ni nampak macam burung coklat biasa je. Tapi, bila dia rasa terancam atau nak tarik perhatian pasangan, dia buka jambul dia. Terus kepala dia jadi macam kipas besar berwarna merah, oranye, biru dan hitam. Nampak macam pakai mahkota diraja. Sebab tu nama dia Royal Flycatcher. Menariknya, jambul ni jarang sangat dibuka. Sebab tu ramai orang tak percaya burung ni betul-betul wujud. Burung jambul diraja ni pemburu serangga. Dia akan tumbuh senyap atas dahan. Lepas tu terus sambar lalat atau serangga dekat udara. Sarang dia pun unik, berbentuk beg panjang yang tergantung dekat dahan. Biasanya atas sungai. Strategi ni bantu elak pemangsa daripada ganggu telur dia. Ramai fotografer ambil masa bertahun-tahun baru dapat gambar jambul dia nak terbuka tau. Sebab kebanyakan masa, burung ni sebenarnya pemalu dan suka sembunyi dalam hutan tebal. Jadi kalau nampak dia kembangkan jambul, itu memang momen paling rare lah. Nak dengar lagi kisah haiwan yang unik? Jangan lupa follow kami.